saya pernah banyak berceritalah kepada, keluarga angkat Ayu. Apa ni, Ayu ni, dia naik bas mak saya dan saya kenal dia melalui saya jadi orang tengah lah, untuk sampaikan surat, macam tu lah kat dia. Masa ni umur berapa? Dah berhenti Dalam sekolah ke atau dah belum? berhenti Dah sekolah. bersekolah. Dalam sekitar 14 tahun macam tu lah. Okey. Lepas tu saya kenal, lepas tu saya, bila dah rapat dengan dia, saya banyak berceritalah tentang, apa ni, kehidupan saya pada dia. Sebab masa tu ada kesan kepala saya bengkak ni, kepala saya bengkak. Jadi nampaklah kan, dulu kan saya ni kan free hand macam ni, jadi memang nampaklah kan. Lepas tu, eee, Kak Ayu pun tanya, "Kenapa dengan kepala tu?" Lepas tu saya jawab, "Tak ada apa." Lepas tu Kak Ayu tanya lagi. Lepas tu saya pun bagi tahulah, saya kena pukul dengan mak macam ni. Lepas tu memang selalulah berkomunikasi dengan dia, tapi bersembang sangat. Kami bersembang melalui surat. Tulis surat, curi-curi bagilah macam tu. Memang sorok-soroklah bagi. Lepas tu, bila dah tahu, esok lusa tu Kak Ayu tanya, "Amy, nak tak masuk Islam?" Masa tu saya macam tak faham, saya memang tak faham pun. Saya tahu Islam tu apa, apa itu Islam yang dimaksudkan tu. Lepas tu saya cuma jawab, "Nak, nak," saya cakap macam tu. Sebab dalam hati saya fikir saya nak lari daripada mak saya. Itu je tujuan saya. Padahal saya tak tahu pun apa itu Islam. "Nak," saya cakap. Tahu keluarga angkat keluarga angkat dia. Ya Kakak betul. angkat tu di Islam, maka nampak macam kalau join dia masuk Islam, selamatlah daripada gangguan mak Mungkin. ataupun Memang saya cerita dengan dia, A to Z okey. lah. Lepas tu, eee, esok pula, dia cakap, "Kalau betul-betul Amy nak masuk Islam, mak boleh tolong," dia cakap. Lepas tu saya pun cakap, "Okey nak," cakap macam tu. "Okey, nanti Kak Ayu bagi tahu kat mak," dia cakap macam tu. Lepas tu esok lusa tu, dia bagi tahu balik, dia kata, "Amy, umur Amy baru 14 tahun. Nanti kalau, apa ni, kalau ikut law, 18 tahun apa ni, 11 tahun tu masih lagi di bawah jagaan mak ayah," dia cakap macam tu. Cakap habis tu, kena tunggulah, kena tunggu. So saya kena tunggu lagi berapa tahun masa tu kan. Okeylah saya tunggu. Tapi memang set dekat otak ni, cukup 18 tahun aku nak lari rumah.